Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Bagi yang sudah subscribe channel saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, bantu tekan subscribe di bawah ruangan video ini agar saya lebih bersemangat untuk memberikan info sukan kepada anda semua. Terima kasih sahabat baik. Bekas penyerang berbisa PEC Zul Hardy Druij membuka cerita bagaimana permulaan kisah beliau dikaitkan bersama Malaysia. Sebelum ini, nama Hardy Druij kembali menjadi topik hangat apabila difahamkan bahawa proses dokumentasi penyerang ini sudah pun selesai dan semakin hampir untuk menyarung jersey Harimau Melaya. Menerusi satu sesi temu bual bersama ESPN Netherlands, Druij sempat membuka cerita mengenai bagaimana nama beliau mula dikaitkan dengan Malaysia yang mengejutkan keluarganya. Menurut Druij, terdapat sebuah akaun Instagram yang mula mengaitkan beliau dan Malaysia, sehinggakan berita itu tular sekaligus berasa terkejut melihat penambahan pengikut di media sosial. Ya, ini agak gila sebenarnya, saya kena jujur. Satu akaun di Instagram tiba-tiba muncul dengan kabar angin memiliki darah Malaysia itu, cerita Druij kepada hos-hos temu bual itu. Kemudian, saya tak buat apa-apa tentang itu, tetapi semua orang telah sebarkan hal ini dan saya benar-benar mendapat pertambahan pengikut di Instagram. Jelas Druij, akaun tersebut mendakwa bahawa nenek beliau memiliki susu galur dari Malaysia dan lebih mengejutkan ibu bapa beliau turut tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Dan dia akaun Instagram itu berkata, nenek saya ada susu galur dari Malaysia. Tetapi apa yang benar mengenainya, mungkin mereka tahu lebih daripada saya. Ibu bapa saya pun tidak tahu banyak mengenainya, jadi ya, mungkin itu akan terungkap jika saya lakukan ujiannya atau sesuatu. Lantaran itu, beliau mengambil inisiatif dengan melakukan ujiannya untuk melihat keputusan sama ada dakwaan oleh akaun Instagram itu benar mahupun sebaliknya. Saya benar-benar ada ujian DNA di atas meja sekarang, jadi saya fikir, kenapa tidak, saya akan cuba saja. Saya akan lihat apa keputusan yang akan keluar, mungkin orang lain lebih tahu daripada saya. Tambah Druij, keputusan DNA tersebut masih belum dapat diketahui lagi, namun tidak menolak sebarang kemungkinan untuk menyertai Harimau Melaya andai benar nenek beliau berasal dari Malaysia. Kita tak tahu lagi keputusan DNA, ya kenapa tidak jika benar nenek saya berdarah Malaysia. Kalau begitu, sudah tentu saya tidak menolaknya. Tambah bekas pemain PEC Zwolle itu. Sehingga kini masih belum ada makluman terkini dari pihak Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berkenaan pemain warisan yang akan menyertai Harimau Melaya di kelayakan Piala Asia nanti. Masih berbaki 18 hari lagi menjelang aksi pertama kelayakan Piala Asia antara Malaysia vs Nepal yang akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim pada 25 Mac hadapan.